الجمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحب يوم الجمعة السبت وإمامه السبت فقد لغط. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله الذي جعل اللسان أمانة في أعناق العباد وأمر بحفظه عن الزلل والفساد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من نطق بالحق وأرشد إلى مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته وراقبوه في السر والعلن فإن تقوى الله خير الزاد للعبد في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Surah Ali Imran ayat 102. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati sekali-kali dalam keadaan yang mana ianya dalam keadaan Islam. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala perintah Allah, dan pada yang sama kita menjauhi segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan merupakan bekalan terbaik untuk kita menghadapi kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di alam akhirat sana nanti. Khutbah pada hari Jumaat yang penuh barakah ini akan bicarakan satu tajuk, iaitu awasilah lidah, bahaya umpatan dan juga fitnah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, lidah adalah satu nikmat yang sangat luar biasa kerana ia menjadi jambatan antara hati dan juga dunia luar, serta kunci kepada kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia anggota yang amat kecil, lidah ataupun dalam kalimah bahasa Arab dengan sebagai lisan mempunyai dua fungsi yang amat besar kesannya dalam kehidupan kita seharian. Yang pertamanya adalah pintu kebaikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan lidahlah kita dapat mengucapkan kalimah syahadah kepada Allah. Dengan lidahlah kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dengan lidahlah kita dapat mengingati berzikir kepada Allah, menyampaikan ilmu dan juga berkata dengan kata-kata yang sopan dan juga baik. Yang keduanya adalah punca kebinasaan, iaitulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Menurut peringatan yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, lidah adalah antara anggota yang paling mudah tergelincir. Jika tidak dijaga dengan baik, ia boleh membawa kepada fitnah, mengumpat dan lebih-lebih lagi mengeluarkan kata-kata kesat yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tuan-tuan, marilah sama-sama kita menginsafi betapa pentingnya menjaga lidah kita agar setiap tutur kata kita ini menjadi ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya penyebab akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hayati sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Maksudnya, seorang muslim yang sebenarnya ialah yang kaum muslimin yang lain selamat daripada gangguan lidah dan juga tangan-tangannya. Dan seorang muhajir, iaitulah seorang yang berpindah, yang sebenar ialah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini juga mengajar kita bahawa
Kesempurnaan Islam seseorang bukan hanya diukur melalui ibadah semata-mata, bahkan melalui akhlak dan juga hubungannya sama manusia. Antara anggota yang paling perlu dijaga adalah lidah ini. Lidah adalah cerminan hati, kerana apa yang keluar daripada mulut kita adalah cerminan dalam hati kita ini. Jika hati bersih, maka perkataan kita akan baik. Di samping itu juga, setiap patah perkataan yang keluar daripada lidah lisan kita ini adalah amanah, kerana setiap kata yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita dalam surah Qaf ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya, tidak ada sesuatu perkataan pun yang mana diucapkan melainkan ada di sisinya para malaikat pengawas yang sentiasa bersedia mencatat apa yang telah dikeluarkan. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, umpatan merupakan dosa yang dipandang berat oleh agama kita Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada diri kamu kebanyakan daripada sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah kalian di antara salah seorang pada kamu memakan daging saudaranya yang telah pun mati? Sudah tentu kamu akan menjauhinya, sudah tentu kamu akan membencinya. Justru bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi menunjukkan betapa jijik dan juga buruknya perbuatan mengumpat. Malangnya pada hari ini ramai yang menganggap bahawa umpatan sebagai perkara biasa dalam perbualan seharian. Lebih bahaya lagi daripada umpatan ini adalah fitnah. Fitnah bukan sahaja merosakkan maruah seseorang, bahkan boleh menghancurkan kekeluargaan, memecah belahkan masyarakat dan menimbulkan permusuhan yang berpanjangan. Pada zaman media sosial hari ini, fitnah tidak lagi disebarkan hanya melalui percakapan mulut. Ia lebih tersebar melalui mesej, komen, gambar, video dan juga pelbagai hantaran digital. Satu sentuhan jari mampu menyebarkan kebohongan kepada ribuan manusia dalam masa yang singkat. Apa yang lebih menjadikan, pembohongan tersebut menjadi perbualan dan juga topik hangat perbincangan, walaupun ianya adalah palsu, tidak benar. Oleh sebab itulah, setiap muslim hendaklah memastikan bahawasanya apa yang hendak ditulis, dikongsikan dan disebarkan adalah benar serta bermanfaat untuk orang lain. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sempena dengan tahun baru Hijrah 1448, marilah sama-sama kita hijrah kepada yang sebenarnya. Hijrah bukan sekadar perubahan luaran kita sahaja, akan tetapi perubahan hati kita, akhlak kita dan juga tingkah laku perbuatan kita. Hijrahlah daripada suka mengumpat kepada suka menasihati. Hijrahlah daripada menyebarkan fitnah kepada menyebarkan kebenaran. Hijrahlah daripada menyakiti manusia kepada membawa akan keamanan juga kesejahteraan kepada sama-sama manusia. Sebelum berkata-kata, muhasabahlah, tanya diri kita kembali. Adakah perkataan yang aku ucapkan ini adalah benar dan juga bermanfaat? Adakah perkataan yang aku keluarkan ini membawa perpaduan ataupun perpecahan? Dan adakah perkataan ini boleh menyakiti ataupun memudaratkan orang lain? Tepuklah akan dada kita ini, akan pasti dapat jawapannya. Jika tidak membawa kebaikan, maka diam adalah lebih baik. Sidang Jumaat yang kasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita menjaga lidah kita, menjaga tulisan kita,
dan juga menjaga tindak tanduk perbuatan kita agar menjadi seorang muslim yang sebenar sebagaimana yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita pada dosa umpatan, fitnah dan juga segala bentuk kezaliman sama-sama manusia. Tumbuh cempaka di tepi hutan, petik sekuntum pulang ke rumah. Jangan fitnah sesama insan, rosaklah akhlak, hilanglah maruah. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Kalau lidah tidak dapat dikawal, dosa datang tanpa diduga. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, lidah orang yang berakal itu berada di belakang hatinya, manakala hati orang yang bodoh dan juga hina adalah belakang lidahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وذكرنا الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة القرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم أصلح متنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيق جد الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن السلطان مدليشة وولي عهده لونترمات موليا تنكو شرفودين مدليشة ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وقفهم للسداد واصلح بالعمل والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد، إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع جمعنا هذا جمع المرحوم وتفارق برقا معصوما. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه لنعمه يزدكم واسألوه من فضله يعتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.